Hak aman rakyat bersatu, hidup beradab, saling menghormati. Dengan semangat Malaysia Madani, bicara dibuka penuh berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kristina Dayana binti Khairul Nazri dari SMK Bukit Pasir. Novel yang saya akan kongsikan ialah novel yang bertajuk Selindung di Sebalik Rahsia karya Azwi Nalisa. Novel ini menceritakan tentang rahsia, kehilangan dan pencarian kebenaran. Cerita ini memfokuskan kepada dua watak utama iaitu Najma Adiba dan Aish Fatty yang terlibat dalam kemalangan jalan raya yang penuh tanda tanya. Najma Adiba mengalami kemalangan bersama tunangnya Mukhlis. Namun, selepas kejadian tersebut, pihak berkuasa menyatakan bahawa tunangnya tidak berada di tempat kejadian. Keadaan ini membuatkan Najma keliru dan tertekan kerana dia yakin kejadian itu benar-benar berlaku. Sejak itu, Najma hidup dalam ketakutan dan persoalan tentang kebenaran yang cuba diselindungkan. Dalam masa yang sama, Aish Fatty pula bangun daripada koma selepas terlibat dalam kemalangan bersama isterinya Lily sehari selepas mereka berkahwin. Namun, Aish menerima berita mengejutkan bahawa Lily dilaporkan hilang tanpa sebarang petunjuk. Kehilangan isterinya membuatkan Aish berusaha untuk mencari kebenaran. Siasatan terhadap kedua-dua kes menjadi semakin rumit apabila saksi memberikan kenyataan yang bercanggah. Najma kemudiannya bertemu dengan seorang lelaki misteri bernama Mat Salam. Kehadiran Mat Salam telah menimbulkan pelbagai soalan dan menjadi petunjuk kepada rahsia besar yang tersembunyi. Kebenaran yang terbuka bukan sahaja mengejutkan, malah menghancurkan kepercayaan dan emosi Najma, menjadikan detik ini ialah paling dramatik dan memberi impak yang kuat kepada pembaca. Sepanjang kisah ini diteruskan, Najma dan Aish berdepan konflik emosi serta dilema dalam mencari kebenaran tentang kehidupan pasangan mereka yang hilang secara tiba-tiba tanpa sebarang petunjuk. Novel ini menampilkan tema misteri, rahsia dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Novel ini juga menggabungkan elemen misteri dan drama psikologi di mana setiap watak memendam rahsia, motivasi yang tidak jelas serta hubungan yang rumit antara satu sama lain. Pertanyaan utama sentiasa berputar di sekitar, apakah sebenarnya yang berlaku? Siapa yang boleh dipercayai? Pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam kehidupan kerana setiap rahsia dan penipuan yang disembunyikan akhirnya akan terbongkar dan membawa kesan buruk kepada diri sendiri serta orang lain. Jelaslah, seseorang perlu berani berkata benar walaupun pahit pada perakhirannya demi mengelakkan konflik berpanjangan antara satu sama lain. Di samping itu, novel ini juga mengajari kita tentang kepentingan kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian hidup. Watak-watak yang tabah tidak mudah berputus asa, mampu menyelesaikan masalah serta mencapai ketenangan jiwa. Oleh itu, kita hendaklah bersifat penyabar ketika kita ditimpa musibah dalam kehidupan. Persoalannya, mampukah semua rahsia tentang kehilangan Lily dan Mukhlis serta kewujudan Mat Salam dalam hidup Najma dapat terus diselindungi? Atau akhirnya kebenaran akan terbongkar jua? Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang pelaksanaan pendidikan digital di sekolah saya. Pelaksanaan pendidikan digital di sekolah saya dilaksanakan melalui penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru sekolah saya menggunakan platform seperti The5 dan Google Classroom untuk menyampaikan bahan pembelajaran dan tugasan secara dalam talian. Selain itu, penggunaan kelas hybrid dan bahan multimedia menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan.
Pelaksanaan ini dapat meningkatkan literasi digital murid serta menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa depan. Kemudahan digital seperti komputer yang disediakan oleh pusat sumber sekolah membolehkan murid memanfaatkan teknologi secara berkesan. Pada waktu rehat, murid dapat menggunakan kemudahan tersebut untuk mengisi rekod bacaan buku dalam sistem AINS. Penggunaan sistem ini membantu murid merekod dan memantau aktiviti pembacaan secara sistematik di samping memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Selain itu, AINS juga memudahkan guru menilai tahap pembacaan murid dengan lebih cekap dan berterusan. Oleh itu, penyediaan kemudahan digital di pusat sumber sekolah menyokong pelaksanaan pendidikan digital yang lebih berkesan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.